Alhamdulillah kami mencapai target top 3. Dari segi performance compared to last year memang berbeza. So last game pun mereka berjaya membuat apa yang kita plan lah. So ya, alhamdulillah tempat ketiga menjadi milik mereka, milik kami. Saya sangat bangga dengan pencapaian mereka. Tiada beza actually, sebab semangat diorang tetap sama, malah makin berkobar-kobar lah, sebab diorang dah tahu diorang akan, kalau kalah tak dapat nombor 3, menang dapat nombor 3. So diorang dah buktikan hari ni yang diorang memang deserve to win. Sangat memainkan peranan yang penting, sebab kompetitif, sangat kompetitif, dan dia akan menghasilkan ramai bakat-bakat, mencukir ramai bakat yang kita tak tahu. So kalau boleh lebihkan lagi game, panjangkan lagi musim, supaya liga ni akan menjadi lebih berkualiti. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pemain, manajemen, ibu bapa. Tanpa sokongan yang positif, result ni mungkin tidak akan tercapai, sebab melalui positivity kita akan mencapai perkara yang baik.